Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Zuki Muhammad Channel. Apa-apa kita santai. Okey geng, lama tak buat video. Video hari ni lebih kepada video cakap-cakap lah kan. Itulah kan. Itulah. Aku nak cakap pasal raya lah. Raya tahun ni dia dah tak sama macam raya dulu-dulu. Dulu kita punya raya lain mat. Siapa yang zaman-zaman aku tahun 90-an, 80-an, dia sempatlah merasa vibe-vibe raya dulu. Raya sekarang dia dah tak sama macam dulu. Lain, totally lost. Pertama sekali aku nak sembang pasal culture. Zaman-zaman aku kecil dulu, budak-budak jalan pergi rumah ke rumah, ketuk. Assalamualaikum. Kami datang nak raya. Makan biskut raya sekeping dua, ambil duit raya balik. Bukan balik pun pergi rumah sebelah pula. Rumah yang tak kenal pun kita orang pergi. Time kecil-kecil. Itulah dia raya. Bersilaturahim. Tak pernah tegur. Tapi tak apa. Pergi. Bersalam siapa. Tanya sihat apa khabar ke tak. Itu. Zaman sekarang aku tengok culture tu dah tak ada. Tak tahulah dekat belah-belah kampung pendalaman masih ada lagi ke tak. Ataupun tak ada. Komen kat bawah. Kalau kau ada, komen. Tapi zaman-zaman aku tu rancak. Kau boleh tengok dekat jalan raya. Penuh budak-budak. Grup aku 5-6 orang. Grup ni 5-6 orang. Siap kalau kita orang bertembung kan. Kau pergi raya mana? Rumah tu bagi RM2 lah. Oh ya, banyak RM2. Pergi. Grup aku pula pergi. Grup dia. Lepas kita orang pergi, grup ni pula pergi. Kita orang main dalam taman ke, dalam kampung ke, memang itu je. Rotate. Rumah ni kau dah pergi belum? Dah. Berapa kau dapat? Ni bagi RM1.5. Jom lah RM1.5. Sebab dulu zaman-zaman aku duit raya RM50. RM1 paling besar pun. Dapat RM2 tu jackpot lah. Double mat. Zaman sekarang ni aku tengok tak ada. Aku tak jumpa. Dekat jalan raya ke, aku balik kampung ke apa, aku tak jumpa. Budak-budak berjalan pergi raya rumah ke rumah. Mungkin sebab culture ni tidak diterapkan kepada mereka. Sebab masing-masing family dah ada kereta. Bila dah ada kereta, bawa anak bini jalan pergi rumah saudara mara naik kereta kan. Mungkin budak-budak tu dah tak raya rumah sendirilah. Macam tu. So diorang tak adalah kawan-kawan diorang nak keluar pergi raya-raya rumah. Itu satu. Yang kedua, daripada segi baju raya. Tahun ni aku rasa macam aku tak ada aku tanya orang pun sama je jawapan diorang. Diorang jadi tak semangat nak buat persiapan raya. Kalau dulu, Stop it. seronok. Baju raya sederhana je tapi seronok. Kita orang masing-masing kan gosok ramai-ramai. Tahun ni tak ada dah kan. Mungkin sebab aku dah besar lah. Tapi aku tengok anak aku pun, aku tengok anak-anak orang lain pun sama je. Dia dah tak ada. Lebih kepada handphone, main handphone. Mak ayah gosok baju, anak main handphone. Zaman dulu mak ayah gosok baju, kita orang main macam-macam kan. Mungkin sebab gadget lah kan. Batu lagi satu, aku nak beritahu, ada baru-baru ni video tular dekat TikTok yang pasal budak orang tu, budak bandar nak salam orang kampung, makcik tu kan. Lepas tu nak minta kiss. Dia kata Tak nak ni orang kampung. itu adab. Rosaknya ada adab kan budak-budak ni kan. Sebab dia dah jadi orang bandar tak boleh kata orang kampung. Apa benda ni? Ni kita tak terapkan kepada anak-anak kita. Sebab apa? Sebab gadget. Anak terlampau dekat gadget. Bapak pun sama tengah bawa kereta. Scroll. Mimilicious. Apa benda kau ni? Lepas tu dari segi kuih-kuih raya. Zaman dulu orang buat kuih raya. Zaman sekarang ni aku tengok lebih kepada beli lah. Zaman dulu kalau nak raya kan, masing-masing gotong royong buat kuih raya. Aku kecil-kecil pun aku balut kuih tart, kau tahu. Elemen London tu apa semua kan. Tu seronok suasana tu nak raya. Dalam satu rumah bau. Rumah kampung ke rumah bandar ke tak kisah, tapi suasana tu sama. Bau biskut raya. Time puasa. Seronok aku cakap kau. Lemang dah siap-siap bakar. Tapi zaman sekarang ni kan, biskut raya semua TikTok shop. Biskut raya TikTok shop, Shopee apa benda kan. Tepi-tepi jalan pun ada orang jual. Dia tak ada suasana nak buat tu. Mungkin aku salah, aku tak nampak. Tapi kalau korang nampak betul tak apa ada buat biskut raya bersama, tolong komen. Kalau aku salah, tolong komen aku salah. Itulah functionnya, ada ruangan komen. Yang seterusnya adalah dari segi lagu raya. Allah, aku cakap kau. Tu hari aku buat video dekat TikTok pasal lagu raya yang zaman dulu dengan zaman sekarang ni dah tak sama kan. Ramai orang komen dekat 10,000 lebih. Setiap rumah pasang lagu raya. Sekarang setiap rumah tak ada lagu raya. Ada pun lagu-lagu yang zaman sekarang aku tak boleh masuk. Ini lagu apa ni? Setuju dengan apa yang aku cakap. Tapi aku tak tahulah korang setuju ke tak apa yang aku cakap. Zaman aku dulu punya lagu raya, lain mat. Dia ada soul. Dia ada soul. Kau tahu ada soul. Bila lagu ada soul ni, kau dengar je kau macam bila lagu sekarang kau dengar macam
What is that? What is that, man? Kau jadi tak faham. Zaman-zaman dulu dia kurang kepada auto-tune. So bila kurang kepada auto-tune, penyanyi-penyanyi dulu jadi diorang kena menghayati setiap lirik dan diorang kena nyanyi betul-betul. So bila diorang nyanyi betul-betul dengan alunan yang sesuai dengan waktu time tu, dia jadi tersentuh. Sayu, you. Lagu tu pun dah sedap. Dari jauh ku pohonkan ampun maaf. Lagu tu pun dah sedih. Lagu sekarang ni aku tak tahulah. Aku dah puas tengok. Macam tahun lepas orang berperang dengan video raya. Founder-founder produk apa semua berperang dengan video raya. Aku perhati seko-seko punya video raya. Aku rasa yang paling okey, tersentuh, Erah punya video raya. Tahun ni aku tak jumpa video raya yang tersentuh-sentuh lagi. Cumanya tahun ni aku tengok pada lagu. Lagu raya tahun ni aku cakap dengan macam-macam siap. Tapi itulah, dia tak kena dengan jiwa aku lah. Dia jadi suasana tu tak ada. So bila aku nak pergi shopping raya ke kat rumah ke, aku kena pasang lagu raya yang dulu-dulu. Pulanglah daripada Aisyah, Siti Nurhaliza, So Cuci Lebaran. Itu baru rasa raya. Zaman-zaman M. Nasir tu. Itu baru betul. Weh. Ini Kami budak jeng-jeng. tak boleh brain tu. Sayang. Ya, sayang. Diorang yang buat lagu raya sekarang ni bagus. Cuma akulah yang problem. Aku tak boleh nak, tak tahulah. Aku rindu raya-raya yang dulu. Mungkin sebab aku dah besar, dah faktor umur kan. Jadi kita tak rasa raya-raya yang vibe-vibe raya dulu. Tapi aku ada jumpa 2-3 lagu yang aku rasa macam okey. Dia ada vibe-vibe yang lama. Lagu Dayang Nur Faizah. Lagu Siti Nurhaliza memang aku tak dapat dinafikan. Dia memang seorang yang, dia memang pakar dalam bidang lagu. Dia memang dilahirkan berbakat. Siti Nurhaliza, dia antara top 3. Dan lagi satu, Raya AG ke OG tak tahu. Kisah Raya AG tu kan. Yang tu aku suka sebabnya dia ada elemen tradisional dan dia modernkan sikit. Dia ada dikir barat dalam lagu dia. Dia ada zapin dalam lagu dia. Ini raya melambangkan kemelayuan. Lain bangsa lain lah raya dia kan. Macam Arab lain lah. Mungkin macam tu. Aku tak tahu lah cara diorang berhibur. Tapi cara kita berhibur dengan lagu-lagu raya macam itu. So lagu-lagu yang culture Melayu kita nak terapkan. So ada dekat lagu Kisah Raya AG tu. Aku ucap kata ni, aku pun tak kenal dia ni siapa. Beto Kosyari pun ada juga buat lagu raya. Aku rasa pun best lah lagu raya dia. Dan lain-lain tu aku tak boleh nak masuk lah. Aku rasa tahun depan aku harap lah korang yang mana yang komposer-komposer buatlah lagu raya yang mengimbau balik 2026 tu. Rindu tu zaman 90-an, zaman 80-an. Siapa yang lahir tahun 2000 sayang lah. Tapi inilah zaman korang. Nanti lagi 40 tahun engkau akan cakap benda ni. Aku rindu lah lagu. Sayang, ya sayang. Betul lah tu. Aku rindu lah. Time tu kau akan cakap dekat anak-anak kau. Kau rindu dengan lagu-lagu raya zaman kau. Tapi bila kau cakap kat aku, time tu aku kaki je kau. Aku kaki. Tak payah tengok kaki aku kaki kau. Tahun ni dia rasa ketara peredaran zaman. Daripada tahun lepas dia okey lagi sikit. Dia bukan okey lah, dia rasa lah. Tapi tahun ni dia macam ketara peredaran zaman. Mungkin aku salah, mungkin aku betul dengan apa yang aku cakap. Kalau korang ada idea ataupun korang ada pendapat masing-masing, korang boleh komen kat bawah. Sebab apa? YouTube dia buat ruangan komen untuk orang komen. Bukannya dia buat ruangan komen untuk orang tengok. Tak function lah komen tu. Jadi korang boleh komen lah. Apa yang korang rasa raya tahun ni, macam mana raya korang tahun ni. So daripada sini aku nak ucapkan kesempatan aku nak ucapkan selamat hari raya. Maaf zahir dan batin kepada semua aku punya subscriber. Aku minta maaf kalau aku jarang buat video. Aku ada komitmen yang aku kena buat, tapi dalam masa sama aku buat juga ni pun aku buat. Aku tak boleh nak hype macam yang sebelum ni dengan video-video sketsa, dengan video-video gempak-gempak, sebabnya masing-masing ada komitmen. Aku punya talent-talent semua diorang dah kahwin. Macam Daus dah kahwin, Mamat pun dah nak kahwin kan. So diorang ada komitmen masing-masing. Aku nak beli masa diorang tu susah. Tapi bukannya aku tak buat video sketsa macam dulu, aku tunggu tak nak buat. Tak, kau relax lah. Macam-macam aku tengah buat, aku tengah retap story. Aku nak buat yang lagi besar, lagi mantap. Sebab aku tak nak bila aku comeback dengan vibe yang dulu. Tak nak. Aku nak aku comeback yang aku lagi better daripada dulu. Faham tak? So itulah dia. So guys, jangan lupa like and share and subscribe. Kau boleh follow juga TikTok aku. Aku selalu juga post video dekat TikTok dan Instagram aku. Boleh komen dekat TikTok. Dan aku selalu juga buat live snooker. Aku main snooker malam-malam dekat TikTok. Okay, jangan lupa like and share and subscribe. Bye-bye.